Akhir zaman ni, salah satu tanda akhir zaman. Orang yang memberi hutang segan dengan orang yang berhutang. Oi, betul lah. Betul. Dia dah jadi segan dah. Dan ramai yang tak tahu, akhirat besok orang yang berhutang tapi sengaja tak nak bayar, Allah akan himpunkan di akhirat besok dengan perompak, penyamun, pencuri. Masya Allah. Satu level Dia duduk berkata, ya Allah, kenapa lah aku dihimpunkan dengan dia orang ni? Ya Allah, aku tak mencuri apa. Engkau pinjam dia orang, lepas tu kau tak nak pulang. Apa beza dengan dia orang yang mencuri yang memang tentu tak nak pulang? Sama je. Itulah masalahnya orang hutang. Ustaz, macam ni lah Ustaz ya, macam kami bawa balik umrah semua ni Ustaz. Saya ramai adik-beradik, so ada juga mak apa semua kan. One day lah kalau kita ni, macam adik-beradik kita ada yang dah pernah pergi haji, pernah umrah sama juga dengan Sueb. One day tiba-tiba Sueb kata, Mat, kali ni nak pergi dengan Fizi dengan kau, aku belanja. Macam mana kalau kita patutnya macam tadi Ustaz kata, dahulukan adik-beradik. Tapi adik-beradik kita dah pernah pergi. Tapi Sueb kali ni dia kata, set nak pergi dengan kawan-kawan pula, aku sponsor. Macam mana keadaan tu Ustaz? Adakah dia mendahului kawan-kawan daripada adik-beradik? Keadaan macam tu macam mana pula Ustaz? Tak ada, saya percaya satu je. Kalau memang Allah izinkan kawan-kawan tu pergi, sampai dekat Tanah Suci. Kalau Allah tak izinkan, sampai ke airport, flight delay lah, apalah, itulah, ini tak apa, begitu je. Itu sebab kita panggil Duyufur Rahman. Kita tak sebut kawan-kawan Syuib. Duyufur Rahman. Panggil tetamu Allah yang disayangi. Allah jemput. Orang pergi umrah bukan sebab ada duit. Betul. Orang pergi umrah sebab salah satunya ada satu kebaikan yang kita buat dalam hidup kita, menyebabkan Allah panggil kita datang. Okey, faham. Kadang ada orang cakap lah, dia tu lebihkan kawan-kawan. Jadi adik-beradik kau tak nak bawa pula pergi umrah, tapi bawa kawan-kawan pula. Dia